今回の動画も丸い語のリスニングの動画になります。Yo! What's going on, 日本？リクエで。今回のリスニング動画は市場に行った時の話と、そしてそこに起こっていた会話になります。では早速聞いていきましょう。Let's go! Di pasar. Hari ini saya pergi ke pasar dengan ibu saya. Pasar itu sibuk. Ada ramai orang. Kami mau beli sayur dan buah. Ibu saya beli bawang dan timun. Saya pula mahu makan buah manggis dan pisang. Manggis itu ungu dan sangat wangi. Seorang penjual berkata, "Selamat pagi, mahu beli apa?" Ibu saya berkata, "Saya mau 1 kilo bawang." Penjual berkata, "1 kilo RM6." Saya pula bertanya, "Berapa harga pisang ini?" Penjual itu berkata, RM5 1 kilo. Saya berkata, "Baik, saya mau 1 kilo." Penjual itu senyum dan berkata, "Terima kasih." Selepas bayar, saya tolong ibu saya bawa beg. Kami pulang ke rumah. Saya rasa sangat gembira kerana dapat menolong ibu saya. では、質問を見ていきましょう。Siapa yang tanya harga pisang? Selain pisang, buah apa yang saya mahu makan? Apa yang kami mahu beli? Ibu membeli apa sebanyak 1 kilo? Berapa harga 1 kilo bawang? Di pasar. Hari ini saya pergi ke pasar dengan ibu saya. Pasar itu sibuk. Ada ramai orang. Kami mahu beli sayur dan buah. Ibu saya beli bawang dan timun. Saya pula mahu makan buah manggis dan pisang. Manggis itu ungu dan sangat wangi. Seorang penjual berkata, "Selamat pagi. Mahu beli apa?" Ibu saya berkata, "Saya mahu beli 1 kilo bawang." Penjual berkata, "1 kilo RM6." Saya bertanya, "Berapa harga pisang ini?" Penjual itu berkata, RM5 1 kilo. Saya berkata, "Baik, saya mahu 1 kilo." Penjual itu senyum dan berkata, "Terima kasih." Selepas bayar, saya tolong ibu bawa beg. Kami pulang ke rumah. Saya rasa gembira kerana dapat tolong ibu saya. いやー、どうでしたか皆さん。今回の動画は市場に行った時の話と、そしてそこに起こった会話を聞いてきたかと思います。皆さん全問正解できたんでしょうか。ぜひですね、何回もこの動画を見てリスニングの力を鍛えていきましょう。ということで今日の動画はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。